Lihat 5 jari pada tangan, berbeza rupa, berbeza ukuran. Bukan cacat, bukan kekurangan. Itulah tanda kebijaksanaan. Ibu jari teguh jadi sandaran, telunjuk menunjuk arah tujuan. Jari tengah tegak dalam imbangan, manis dan kelingking lengkapkan peranan. Kalau semua sama panjang, bagaimana menggenggam kehidupan? Kalau semua satu bentuk, hilanglah hikmah dalam susunan. Perbezaan itu kesempurnaan, bukan alasan untuk perpecahan. Pada jari ada pelajaran tentang Tuhan dan kebesaran. Perbezaan itu kesempurnaan, setiap ciptaan ada tujuan. Menyaksi dalam kejadian, sifat Allah penuh keagungan. Dengan jariku pegang pena, menulis ilmu dan makna, mengikat benang, membuka jendela, mencari rezeki di buminya, menaip huruf di layar dunia, memegang kendali menuju cita. Semua gerak penuh rahsia, kuasa Tuhan nyata sentiasa. Yang berbeza bukan untuk dibenci, yang berlainan bukan untuk dihindari. Kerana alam mengajar hati, kesatuan lahir dari harmoni. Pada 5 jariku menyaksi indahnya aturan ilahi, keagungan kudrat dan kasih. Perbezaan itu tanda Rab yang abadi. Perbezaan